berada di PNB 118. Allahu Akbar. Aku rasa ini bangunan ini biasa ada pejabat, dan yang ini aku rasa mall. Dulu kita ada KLCC di antara bangunan paling tinggi di Malaysia, tapi sekarang kita ada PNB 118. Nanti akan ada mall dan insya-Allah kita akan cipta kenangan baru dekat sini. Cantiknya, Allahu Akbar. Bahan yang digunakan aku rasa sama seperti The Exchange TRX punya kaca, ataupun mungkin yang lebih premium. Kat situ ada tempat untuk cuci tingkap. Ini adalah bangunan PNB 118, bangunan nombor 2 paling tinggi di dunia. Masih lagi dalam pembinaan dan suatu hari nanti secara jujurnya baru aku tahu dekat sini ada Stadium Merdeka, dan dekat atas tu betul-betul ada PNB 118 ataupun Merdeka 118. Dekat situ ada air, dan baru aku perasan dekat sini ada stadium. Daripada sana boleh nampak Stadium Merdeka, tapi aku tak tahu macam mana nak pergi ke sana. Adakah ini laluannya? Tempat ni memang agak sunyi sebab aku tak pastilah adakah tempat ni dibuka untuk umum ataupun tidak. Depan tu akan ada mall. Jadi Stadium Merdeka kat sini. Yo, nampak tak? Sunway Belfield. Okey, yang kita akan teruskan kat bawah. Kita akan tengok apa yang ada kat bawah. Nanti kita akan naik balik atas. Sebab dekat dalam PNB 118 ni, orang-orang yang bekerja je yang boleh bekerja dekat dalam ni. Okey. Jadi kita berada dekat taman ataupun sebenarnya ni hanyalah hiasan je untuk bagi nampak tempat. Cantik lah. Tapi aku parking motor dekat sekejap, masjid Ui, masjid. Ui, asal aku tak parking kat masjid tu? Asal aku parking kat sana tu? Alamak, baik parking kat masjid kan? Tengok. Ui, iya ke? Masjid ke? Masjid lah. Ya, ui, masjid ke? Uish, iya ke masjid? Cantik tu. Wow. Premium. Tapi betul lah, ya ke? Wow. Oh, belum lagi ni, belum siap lagi. Belum siap. Nampak macam masjid weh, serius. Tapi masih belum dibuka. Apa aku buat kat sini? Apa benda yang aku buat dekat sini? Dan duduk. Dah buka belum? Betul dia masjid lah. Uish, masjid ke surau? Dekat PNB. Allahu Akbar. Nak kena ambil motor aku dah, tapi aku tak tahu nak parking mana lepas ni. Mana ada jalan masuk? Tengok. Mana ada jalan masuk? Tak dibuka lagi ni. Macam mana aku boleh masuk tu? Alamak, CCTV. Tengok. Aku tak buat apa-apa Aku hanya melihat pemandangan dan berjalan di sini. Oh, betul lah, masjid tak tahu. Masjid Al-Sultan Abdullah. Wow. Tapi masih belum boleh digunakan sebab nampak tu. Boleh je sebenarnya, aku rasa, cuma dia belum official. Okey, cantik-cantik. Masjid Sultan Abdullah. Tengok, memang semua baru premium Jadi sekarang kita berada di Masjid Sultan Abdullah. Wih, cantik je masjid dia. Belum masuk aku lagi, jadi aku buka tak jumpa. Oh ya, tengok. Aku dah ingat dah. Asal aku tahu, tapi memang premium lah. Memang tenang. Tapi tempat parking yang tak tahu kat ni. Jadi sekarang aku baru je keluar daripada Masjid Al-Sultan Abdullah. Jadi kita akan bergerak balik ataupun explore kawasan ni. Tempat ni memang masih tak ramai orang datang sebab tempat dia agak privacy. Ditanya kepada owner bangunan PNB berjaya membuat satu tempat ataupun kawasan yang sangat cantik. Alhamdulillah, saya sangat bangga menjadi rakyat Malaysia.
Alhamdulillah, Allahu Akbar. Cantiknya. Bye-bye.